Ketika mendirikan solat, masa nak niat akad takbir, saya susah lah nak fokus dalam hati. Kenapa? Mana aku tahu kenapa. Dan apakah amalan untuk menghindari situasi ini? Kita nak niat ni yang senang sekali. Dalam mazhab Syafi'i paling senang. Nah, aku semayang fardu isyak. Kat isyak tak kita semayang? Aku semayang fardu isyak. Pendek, senang. Nah, Allah, aku semayang fardu isyak, senang. Yang payahnya kita tengok kitab-kitab Jawi ni terjemah panjang, bukan wajib buat gitu. Dia buat contoh. Contoh niat itu seperti ini. Faham tak? Seperti ini tamsil. Bukan mesti gitu. Nah, hadir dalam hati nak mengerjakan fardu solat dan sebut solat tu. Tu panggil niat. Kau tu syai' muqtarinan bi fi'li. Ni dina semua dalam kitab kena hadir dalam hati. Terpayah Allah sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat belakang tu imam menghadap kiblat. Astagfirullahalazim. Tu yang payah dah jadi blok. Nah, 8 kali aja. Pasal apa? Pasal nak masuk semua senang. Sebut orang Melayu dulu pada lidah. Aku semayang fardu isyak. Allah, dimari selalu. Aku semayang fardu isyak. Sebab apa? Sebab mulut kita dengan hati kita seperti kita berkata pada jurang yang dalam. Kita pergi kat gaung dalam, kita sebut, memang perkataan itu berulang-ulang datang. Betul tak? Kita pergi kat gaung, kita pergi kat depan ni tak bunyi. Kita pergi kat gaung kat dalam, kita kata amno bunyi. Faham tak? Ada ekor tak? Ada ekor tak? Hati kita tak bila kita sebut di mulut, aku semayang fardu isyak, Allah dimari dalam, aku semayang fardu isyak, aku semayang fardu isyak. Nampak tak? Tu tujuan dia. Nah, ni nak panjang sangat, 3 rakaat belakang tu imam menghadap kiblat tunai pula. Tak nampak tu. Nah, 6 kali 7 kali was-was lah jadi bid'ah. Bagi bodoh. Nah, 3-4 kali. Mu tengok orang sembah berhala, kafir. Molek tak ada. Ada. Tak ada. Terus molek. Ayah molek. Nah, padahal sembah berhala. Ada was-was. Tak ada. Kita sembah Allah. Was-was pun ada. Nah, betul balik.